supaya kita dapat manage the project efficiently, effectively. Okay, itu juga dalam hidup kita untuk kita manage our life effectively and efficiently. Tuan, life also is a process of management. It's a management process. Okay, so maknanya apa tu? Kita kena tahu mana kena buat dulu, mana kena buat ni. Tapi tuan, Allah dah bantu kita tuan, to identify mana yang kena buat dulu, mana yang buat ni. Macam mana awak? Apa manual dia? Itu sebab dalam Al-Quran kita boleh ambil banyak hukum. Fardu ain. Belajar Al-Quran, hukum dia apa? Fardu ain. Maksudnya first priority. Itu sebab kenapa Allah kata baca Al-Quran dengan bertajuk itu hukum dia wajib. First priority. Allah sebut kat mana tuan? Allah sebut pada surah dipanggil apa? Pada surah Muzammil. Contoh buka pada surah Muzammil, Allah tak hukum Waradil Quran. Itu sebab tuan-tuan, hari ini kita bercakap kita nak jadi manusia yang terbaik. Okey, kita jadi manusia yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita nak jadi manusia yang terbaik ini, kita kena ada dia punya dalil dia. Tak boleh main cakap-cakap. Hari ini kadang-kadang perkataan baik pun kita salah define. Sebelum saya nak beritahu kepada tuan-tuan apa syarat nak jadi orang yang terbaik, okey, kita define mana baik. Mana baik? Hari ini kita sebut ini baik, ini baik. Mana baik? Okey, sihat baik. Sihat baik. Baik tu sihat baik. Tak sihat? Pernah tak orang jumpa tuan-tuan cakap macam, bang, alhamdulillah baik. Sihat? Alhamdulillah sihat. Pernah tak dia cakap, alhamdulillah tak sihat? Pernah? Jangan menunjukkan bagi manusia tak sihat dia tak baik. Okey. Begitu juga hari ini kalau kita menyangka yang baik adalah apa? Untung. Kalau rugi tak baik. Betul ke tuan? Saya nak dalil. Nampak? Okey. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau hari ini kita menyangka, berapa ramai orang yang menyangka hari ini yang dapat untung banyak, lambat sembahyang mereka? Banyak ke tak banyak? Ada ke itu baik? Itu sebab makna baik itu tuan. Kita boleh letak, tapi bila kita test dia, dia tidak dapat lulus test tersebut, maknanya definasi itu salah. Itu sebab tadi definasi berjaya tadi. Apabila kita test dia, bila dia tidak dapat melepasi test tersebut, maknanya definasi itu salah. Especially kalau dia tak ada dalil tadi. Mana maaf. Hari ini kita letak perkataan baik, main kita ikut kita punya rasa-rasa. Sedangkan dalam Quran Allah define baik adalah dengan definisi yang lain, sebagaimana definisi yang tidak sama dengan sebahagian manusia program ini. Hari ini mereka kata kalau mereka sihat baik, kalau tak sihat tak baik. Kalau kita sihat hari ini, tuan, saya nak tanya berapa ramai orang sihat hari ini yang tak ada masa nak mengaji Al-Quran? Berapa ramai? Ada itu baik? Nampak? Salah. Kalau tuan-tuan nak tahu apa definisi baik, tuan-tuan rujuk dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka pada surah Al-Baqarah ayat 189. Allah sebut definisi baik dari situ. Okey, saya baca ayat ini. Tuan-tuan boleh rujuk pada ayat 189 surah Al-Baqarah. Okey, Allah sebut ayat tersebut bunyi dia yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajat. Wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Itu bunyi ayat tersebut. Di tengah-tengah ayat itu, ayat itu sebenarnya cerita pasal bab haji sebenarnya. Di tengah ayat Allah kata walaisal birru. Dalam bahasa Arab perkataan baik ini panggil al-birru. Okey, Allah kata bukan baik itu bi an ta'tul buyutan min zuhuriha, dengan kamu masuki rumah kamu dan dari pintu belakang. Walakinnal birra man ittaqa. Tapi baik itu adalah orang yang bertakwa. Apa maknanya ayat itu? Asbabun nuzul ayat ini. Cara kita nak tafsir ayat, pertama sekali kita kena tengok kalau ada asbabun nuzul ayat. Apa asbabun nuzul ayat itu? Sejarah turun ayat tersebut. Okey, sejarah turun ayat tersebut tuan-tuan. Zaman jahiliyah, orang Arab tuan-tuan dia pergi haji juga. Dia pergi haji, dia pergi umrah, tapi cara dia buat haji dan umrah itu berbeza. Okey, tetapi apabila mereka balik ke rumah mereka, katalah mereka ke Madinah, mereka pergi haji, mereka balik ke rumah mereka. Okey, mereka tak akan lalu pintu depan tuan, mereka lalu pintu belakang. Ada setengah riwayat mereka panjat bumbung daripada atap masuk rumah.
setengah riwayat lain pula cabut je dinding. Kita nak cabut di mana? Dinding batu. Ini dinding dia buat daripada apa? Batang kurma. Dia cabut dinding masuk. Kenapa tuan-tuan? Sebab ketika itu masyarakat Arab, adat dalam masyarakat Arab, adat yang tuan mainstream yang diterima ramai dalam masyarakat, itu dipanggil adat. Okey, kepercayaan mereka. Apabila masyarakat mereka terima apa tu dia panggil apa? Satu-satu peraturan itu, itu dia panggil adat. Okey. Masyarakat mereka berkepercayaan bahawa apabila kalau pergi outstation, kalau balik lalu pintu depan, dia akan bawa alamat yang terbaik. Jadi semua beranggapan macam itu. Sebab kalau pergi outstation, balik mesti lalu pintu belakang. Jadi tuan-tuan nak balik kan lalu pintu belakang. Itu bagi adab jahiliah. Okey. Dekat situ Allah tegur pada ayat tersebut. Dalam masyarakat kita pun ada juga adat tu lah. Ada dalam masyarakat kita yang kita terima tapi melanggar syariat. Betul? Contoh apa? Kalau bersanding, muadzin bersanding dalam perkahwinan, itu satu. Lagi, dulu kalau zaman dulu bulan Safar, untuk bulan Safar, orang buat apa? Mandi Safar. Lagi mana tu? Gimana? Gimana yang mandi Safar tu? Melaka. Melaka. Saya Melaka lah. Dan dia saya Melaka. Bukan dia. Masa kecil-kecil dulu, bukan biasa suka bulan Safar ni. Mandi Safar. Bukan tadi mandi Safar dia buat. Apa lagi buatnya? Dia lantai tu. Cak puncak. Tu tahu puncak. Ada orang ke sini? Ada. Apa dia cak puncak? Joget hamba tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa dia buat mandi Safar? Kononnya nak tolak pada. Kan, itu bukan tolak pada tuan. Itu tarik pada. Itu masalah tu. Orang mati. Tapi kenapa mereka buat? Sebab dia diterima dalam masyarakat. Dan masyarakat Arab pun ada juga adat yang sama. Dan adatnya Allah sebut dalam Quran. Mereka balik ke procession, lalu dulu. Dan Allah tegur kat situ. Sebab mereka anggap baik. Kalau kita nak tengok tuan-tuan, itu yang kenapa Allah ambil itu sebagai contoh. Sebab itu yang digunakan dalam masyarakat yang lain. Kadang-kadang dalam satu masyarakat, apa saja yang masyarakat terima, yang diterima oleh ramai, baik, dan itu digunakan sebagai adat. Sebagai dia punya apa? Dia punya reference point untuk mengatakan aktiviti itu baik. Dan Allah tegur bahawa baik ini bukan ikut pandangan kamu wahai manusia, bukan ikut pandangan ramai, tapi Allah kata walakinnal birra man ittaqa, tetapi baik itu adalah orang yang bertakwa. So sekarang ni apa makna baik itu? Baik maknanya takwa. Apa makna takwa? Takwa ni dalam bahasa praktikal dia adalah compliance. Itu makna baik. So hari ini tuan-tuan, okey, kalau kita tanya, orang tanya kita, macam baik ini? Apa jawab? Alhamdulillah baik. Apa sebab baik? Apa sebab baik? Wah, ini nyadu untung saya. Hari ini apa? Hari ini Alhamdulillah semua beres, kerja semua beres. Dia define baik macam tu, salam. Kalau orang kata, macam hari ini, yang dia bagus kerja tu, Alhamdulillah Ustaz, bagus. Sebab apa? Sebab saya dapat comply untuk Allah SWT punya rule sepanjang-panjang. Itu mana baik. Orang kata, hari ini, semua je orang kata, hari ini ada masalah ke? Oh, tak ada masalah, semua beres. Apa sebab beres? Sebab hari ini saya dapat solat di awal waktu Ustaz. Hari ini mulut saya ini dapat kurang 4 orang. Macam tu tuan-tuan hari ini untuk ukur baik atau tidak kita. Itulah yang dipanggil Quran itu punya mindset. Quran itu status. Dan ini yang Allah bagi kita tuan-tuan sepatutnya berdoa. Balik kepada ketaatan kepada Allah. Sebab orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi hari ini tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran, pertama sekali kita kena tengok diri kita. Okey? Sebab semua kita tuan-tuan nak jadi orang yang terbaik. Betul? Ada orang tak nak jadi orang terbaik? Kalau bahasa mudah tuan-tuan, okey? Semua kita ni nak masuk syurga.